Hai korang, hari ni saya nak masak daging landak masak lemak cili api. Macam mana nak masak? Jom kita tengok bahan-bahannya. Saya menggunakan bawang merah, bawang putih, halia, kunyit, cili padi, serai dan daging landak. Semua bahan yang saya sebut tadi kecuali serai dan daging landak saya tumbuk secara kasar menggunakan lesung batu ya. Tapi kalau korang nak guna blender ataupun chopper pun boleh sebenarnya. Janji dikisar secara kasar. Saya lagi suka bila masak lemak cili api dan bahan-bahannya ditumbuk kasar. Tapi kalau korang tak suka tekstur yang kasar, korang boleh menggunakan blender dan blend secara halus. Atas minat dan kesukaan masing-masing. Bila dah siap, ketepikan. Ni merupakan daging landak ya. Saya tengok pada packaging dia adalah bahagian peha. Sejujurnya inilah kali pertama saya tengok dan masak daging landak. Part ni sediakan periuk dan saya masukkan daging landak dulu. Kemudian saya akan campurkan sekali bahan tumbuk tadi. Masa ni saya belum hidupkan api dapur lagi ya. Bila dah campurkan semua bahan yang saya sebut tadi, lepas tu baru hidupkan api dapur. Kemudian saya masukkan air dari lesung batu tadi. Sebelum terlupa, saya masukkan sebatang serai. Kacau sekejap dan tutup periuk biar daging dan cili tu masak sebati. Bila air dah start kering, korang kacau sekejap dan kemudian masukkan santan. Saya menggunakan santan kotak saja, santan kotak yang kecil tu dalam 200 ml. Dan saya masukkan air. Kemudian kacau sehingga santan tu larut elok dan tidak berketul ya. Kemudian boleh perasakan dengan garam dan serbuk perasa ya. Kemudian kacau sekejap. Part ni korang boleh rasa ya sama ada daging tu dah empuk ke belum. Kalau sudah, siap sedia untuk dihidang. Jadi dah siap kita masak daging landak masak lemak cili api. Selamat mencuba. Yang penting ada bunga cili.